Berhenti. Jangan bergerak. Angkat tangan perlahan-lahan. Turunkan beg. Perlahan-lahan. Tegakkan badan. Keluarkan barang. Angkat tinggi-tinggi. Macam mana guna barang tu? Macam ni ke, Cik? Oh, kenapa? Ada nampak polis ke? Tak ada polis. Masa saya keluar pintu tadi, dia suruh jangan bergerak, angkat tangan. Tak ada siapa suruh abang jangan bergerak pula. Habis siapa tahan saya macam saya ada buat salah? Awak ke yang bercakap tadi? Saya tengah photoshoot. Awak cakap apa? Saya nak bagi tahu model, berhenti. Sebab model bergerak-gerak. Angkat tangan. Nak tunjuk produk. So, abang lah. Saya ingatkan pegawai tahan saya tadi. Oh, abang berhenti ke? Penat saya. Saya ingatkan dah kena tahan dah. Nak masuk jail lah. Photoshoot produk apa ni? Ni produk untuk eczema. Hello Day Skin Lab. Kita tengah photoshoot untuk 3 produk. Yang ni Hello Day Shooting Cream. Yang ni untuk sapu dekat tempat-tempat gatal bang. Dia boleh redakan eczema tu. Ini pula bang, Hello Day Shower Gel. Yang ni untuk manian untuk menghilangkan sel-sel kulit mati. Yang ni pula bang, Hello Day Skin Lab 3-in-1 Ultra Light Moisturizer. Ni buat apa? Yang ni melembapkan kulit. Bayi 2 bulan pun dah boleh pakai. Sebab produk kita steroid free. Betul. Jadi selamat untuk penggunaan bayi dan juga orang dewasa. Baguslah. Abang tengok dekat kita punya social media abang. Hello Day Skin Lab. Testimoni bang. Rating kita 4.6 ke atas. Padu. Rupa-rupanya awak tengah photoshoot produk. Oh, saya tengah photoshoot model kita. Saya ingatkan apa. Saya tak adalah buat salah ke apa kan. Saya minta maaf lah bang. Sebab selalunya saya cakap berhenti, jarang orang berhenti. Selalunya yang orang jahat-jahat je, yang penjenayah yang berhenti bang. Yelah, biasanya macam saya tak tahu awak photoshoot kan. Terima kasih banyaklah ya. Tolong tunjukkan saya produk awak tu. Okey. Terima kasih. Produk. Lagi satu produk. Hey, hello there. Abang ambil kita orang punya produk satu lagi. Berhenti.